Saya nak tanya, rumah loan LPPSA atas nama isteri tetapi dalam SMP ada nama suami. Jika isteri meninggal, adakah rumah tersebut dapat kepada suami dan suami masih perlu bayar ke rumah tersebut selepas meninggal? Okey, dalam kes ke atas ini adalah situasi rumah dua nama antara suami dan isteri. Dari sudut hak milik rumah tersebut, 1/2 bahagian adalah milik suami, 1/2 bahagian adalah milik isteri. Jadi, bila isteri meninggal, 1/2 bahagian isteri akan menjadi pusakanya, milik waris faraid si isteri. Bahagian suami hanyalah 1/2 bahagian sebagai salah seorang penama dan tambahan sekurang-kurangnya 1/4 daripada 1/2 bahagian si isteri tadi sebagai waris faraid isteri. Jadi rumah tu tak jadi milik si suami sepenuhnya. Sebaliknya dia juga bakal berkongsi hak milik rumah tersebut dengan waris faraid isteri yang lain. Mungkin dengan mak ayah, mungkin dengan anak-anak atau adik-beradik. Itu dari sudut hak milik rumah. Manakala dari sudut hutang rumah tersebut, untuk loan LPPSA ada perlindungan takaful di mana syarikat takaful inilah yang bakal menyelesaikan baki hutang rumah tersebut. Jadi si suami tidak perlu menyelesaikan baki hutang rumah tersebut. Namun si suami masih tetap perlu berhubung dengan syarikat LPPSA untuk memaklumkan bahawa kematian telah berlaku supaya syarikat boleh melakukan proses seterusnya untuk memastikan hutang semua selesai. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.